Beginilah suasana perjalanan kembara kami menuju ke puncak Bromo, menaiki van, dan kelihatan di hadapan kami ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 van yang sama-sama mempunyai tujuan yang sama ke puncak Bromo. Dan daripada tempat penginapan tadi lebih kurang dalam 20 minit, dan sebentar lagi kita akan sampai ke satu tempat di mana kita terpaksa mendaki puncak Bromo dengan menaiki jeep. Pendakian seterusnya ke puncak Bromo, kami menaiki jeep. Ada jeep yang boleh 4 orang, ada yang 5 orang. Dan maksud dipahamkan, pemandu jeep merupakan pemandu yang profesional. Perjalanan ini agak mencabar juga. Dikatakan mengambil masa lebih kurang 45 minit. Di kawasan tempat jeep berhenti, kita akan mendaki. Ada sebuah surau yang besar dan agak selesa untuk tuan-tuan dan puan mendirikan solat sebelum memulakan pendakian. Selepas solat subuh, kami meneruskan pendakian selama 30 minit dengan lereng bukit yang agak curam, iaitu Bukit Perahu pada ketinggian 2,000, lebih kurang 2,700 meter. So di puncak Bukit Perahu inilah para pengunjung akan menunggu-nunggu untuk melihat matahari terbit. Dan seterusnya kami meluruskan perjalanan ke bukit ataupun Gunung Bromo pada ketinggian lebih kurang 2,400 meter. Dan daripada dataran kami menaiki kuda, berkuda untuk sampai ke puncak Bukit Bromo pada ketinggian 2,400 meter. Dan lepas itu kami terpaksa mendaki anak tangga, beratus anak tangga untuk sampai ke puncak untuk melihat kawah. Dan selepas itu kami turun kembali ke dataran dan meneruskan perjalanan pulang.